tiramisu cheesecake, blueberry cheesecake, lemon cheesecake dan juga chocolate cheesecake. Jom kita rasa. Umi nak try dengan tiramisu ni. Okey, ada sudu sekali. Ini bentuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap. Manis sikit lah. Manis sikit tapi sedap. Dia punya rasa krim dia sedap. Dia pakai mascarpone cheese, okey. Dan dia ada campur juga dengan cream cheese kalau ikut dia punya bahan kat sini lah. Umi nak makan yang lemon ni pula sebab ada orang cakap lemon ni sedap. Okey. Yang lemon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lemon ni sedap sangat. Sedap betul. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tiramisu tu apalah sangat. Lemon ni memang betul-betul sedap. Alamak, habis kereta. Next, blueberry. Ni dia macam ni. Nampak tak? Nampak tak dia budak kat belakang? Hai Ayah. Aulia. Okey, kita try rasa blueberry ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia punya sedap rasa sama je macam yang lemon tadi tu. Sedap. Coklat. Okey, ni adalah coklat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap juga. Dia punya cheese dia sama. Semua cheese dia rasa sedap. Cuma dia membezakan flavor dia. Paling sedap bagi Umi benda yang bila masam dikombankan dengan cheese. Beri nombor 1, nombor 2 lemon, nombor 3 coklat, nombor 4 tiramisu. Okey korang, bye.